Kalau korang nak tahu persiapan apa sebelum aku beranak ni, paling penting untuk ibu adalah set berpantang. Mesti kau pelik kenapa aku datang sini. Kau sabar jap, aku nak tunjuk kat korang. By the way, beg Alif Syukri X Sally launch 27 hari bulan 9. Kau kalau datang kedai papa, kau masuk kan. Kau dah masuk. Okay, terus. Okay, lepas tu kalau kau belok kiri, okay, dekat sini. Okay, kau kena wajib ambil ni Cik Tan Papa Laris. Okay, lepas tu ada yang ini, ada yang itu. Terus, lepas tu kita terus lagi. By the way, beg Alif Syukri X Sally launch 27 hari bulan 9. Wow, gelang-gelang baru. Ya Allah. Cantik ke tidak kakak? So inilah set pantang tu daripada Ian Malik. Aku pakai set Mama Gorgeous ni. Sampailah sekarang ni aku nak beli. Dalam set ni memang komplit semua benda. Kau tengoklah macam-macam. Tapi kalau korang tak nak beli set, nak beli loose pun boleh juga. Dia jual loose lah. So korang boleh pilih korang nak beli yang mana. Untuk mandian pantang aku beli yang sabun bidara dengan aura 7 bunga. Yang ini best seller dekat kedai Papa Laris. Kita bagi Abi pegang sebab dia macam tak ada kerja sangat. Okey, yang ni set Mama Gorgeous tinggal satu je. Beg Alif Syukri X Sally Who akan launch 27 bulan 9. Nampak tu semua design cantik, semua warna cantik. Rugi tak beli sebab korang akan dapat hadiah tau nanti. Kan aku cakap function kalau korang datang kedai Datuk Alif ni bukan je barang pantang, kau dapat beg, letak susu, letak pampers pun ada ya. Kalau korang tak pernah datang kedai Datuk Alif, korang kena datang sebab dekat sini bukan ada satu barang, macam-macam barang ada. Alamak, warna merah ni macam lagi cantik je. Kau nak beranak, kau nak berpantang, okey, turun tudung semua ada. Yang penting buka hari-hari 9 pagi sampai 9 malam. Kedai dia hari-hari full house korang.